Okey, dalam tim siapa paling pelik dengan apa pandangan pelik? Pelik Aidil Aiman. Ahmad. Perangai pelik dia. Dia nampak macam relax je, macam malas je, tapi time game dia terbaik. Paling nakal Ridwan Hakim. Paling disiplin. Saya ambil Hafizul Hayati. Okey, satu rutin yang awak selalu buat sebelum start game. Satu rutin yang pastinya saya kena cukup warm up lah sebelum nak main. Okey, last kali sebenarnya awak paling senior dalam tim untuk meneruskan. Kita tahu momentum untuk 2026 ni lagi mencabar. So untuk awak sendiri boleh share sikit mungkin apa lepas ni rancangan yang dah ada dalam tim teruskan kejayaan ni. Okey, untuk tahun ni kita habiskan dulu sampai hujung tahun ni berehat. So start pada bulan 1 ni saya akan teruskan seperti biasa, tapi tunggu panggilan lah untuk lapor diri sebab perusahaan. So selepas tu memang kami akan fokus semuanya lah dengan latihan, dan seterusnya kami akan lipat kali ganda lah daripada yang sebelum. Tadi saya ada interview kira ex-player ni tahun 1991 ni, Abang Baharul Mujahab. Dia cakap dia ada bagi pesanan special dekat awak sebab ni. Cuba boleh share sikit apa yang dia share. Pesanan dia adalah saya ni kapten. So tugas saya ni memang berat lah untuk membantu tim ni. Memang sebelum pergi SEA Games ni kami memang ada berjumpa dengan legend-legend tu. Pesanan kepada saya memang dia nak saya bimbing rakan-rakan yang lain, adik-adik yang lain, sebab saya yang nampak lebih sesuai untuk diberi tugas sebagai ketua keluarga Mandir. Okay, so jelas kita mungkin nampak lama lagi lah awak akan stay dalam tim lagi kan? Mungkin selagi saya kuat, selagi saya diperlukan, insyaAllah lah saya akan tetap berikan yang terbaik. Okey, terima kasih. Fokus.